tu bila umur 40 lebih dah, dak semayang lagi balik awal. Umur 46, 49, 50 dak semayang lagi. Allahu Rabbi. Sedia tiket untuk duduk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia taubat ustaz, kalau dia taubat Allah Taala mengampuni. Dia kata masuk 40 berat dah. 40 berat dah lah. Kerana umur 40 tidak layak lagi, tidak munasabah menghadap kepada dunia. Kerana bila masuk 40-an, sepatutnya menghadap kepada akhirat lebih banyak daripada dunia. Tiba-tiba masuk 50, 60, 70, kau rancok cari dunia. Berat nana dah lah. Dah masuk neraka ke guna? Masuk neraka, masuk syurga, khijil Allah. Tetapi hala ke neraka itu disebut oleh ulama-ulama. Apabila 40, 50, 60, 70 tidak lagi berhadap kepada akhirat, tidak lagi beramal soleh, tidak sembahyang bang, maka kita sedang menuju kepada neraka Allah. Itu kita bimbang.